Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak kupas satu topik yang kita tahu sangat penting tapi kadang-kadang boleh buat cikgu pening kepala sikit. Pendekatan terbeza. Jom kita tengok sama-sama macam mana nak jadikan ia sesuatu yang praktikal, yang betul-betul boleh buat dalam kelas, bukan sekadar teori atas kertas. Okey, jom kita terus jawab soalan-soalan panas ni. Saya tahu mesti ramai cikgu yang fikir, kelas aku 40 orang weh, masa ada setengah jam je. Macam mana nak buat semua ni? Jangan risau. Ini semua soalan yang real dan dalam perkongsian kita kali ni, kita akan cari jawapan yang betul-betul praktikal untuk cikgu-cikgu semua. Tapi, sebelum kita terjah masuk ke strategi-strategi tu, ada satu benda yang paling penting. Kuncinya ialah persediaan. Kejayaan pendekatan terbeza ni bukan magic yang tiba-tiba jadi dalam kelas tau. Ia bermula dengan perancangan kita yang kemas sebelum loceng berbunyi lagi. Daripada senarai panjang benda nak kena buat tu kan, kita boleh ringkaskan jadi 3 langkah utama ni. Senang cerita, pertama, kenal dulu murid kita. Bukan setakat nama je, tapi potensi dia, kemahiran asas dia. Kedua, rancang objektif yang jelas. Apa sebenarnya yang kita nak murid capai hari tu? Dan ketiga, barulah kita sediakan bahan yang ngam dengan objektif tadi. 3 ni je, asas yang akan pegang semua benda lain. Baiklah, sekarang jom kita buka toolbox kita. Dalam ni ada 6 strategi praktikal hasil catusan idea daripada Cikgu Mai yang direka khas untuk realiti bilik darjah kita. Anggaplah ini sebagai alat-alat yang akan bantu cikgu laksanakan pendekatan terbeza dengan lebih yakin dan berkesan. Strategi nombor 1, micro-differentiation. Dengan nama pun dah tahu kan? Fikirkan ia sebagai pendekatan terbeza versi mini, versi simple. Kita bukan nak rombak satu RPH tu. Tak perlu. Kita cuma nak buat perubahan-perubahan kecil yang bagi impak besar. Dan dengar ni, petikan daripada pakar Tomlinson ni memang kena sangat. Dia kata, pendekatan terbeza tu bukan bermakna kena sediakan 30 rancangan mengajar yang berbeza. Tak, siapa yang larat kan? Sebenarnya ia cuma tentang variasi yang bijak, variasi smart dalam tugasan, sokongan yang kita bagi dan juga jangkaan kita pada murid. Jadi, macam mana nak buat secara praktikal? Sebenarnya mudah je. Kita ada satu je objektif pembelajaran untuk semua. Tapi, kita sediakan 3 tahap tugasan. Asas, standard dan yang lebih mencabar sikit lanjutan. Semua murid buat serentak dalam kelas yang sama. Ini, percayalah, adalah kaedah yang paling realistik untuk kelas yang ramai dan masa yang terhad. Okey, strategi kedua. Yang ni boleh ubah cara kita berfikir. Ramai cikgu rasa tertekan sebab rasa macam kena bagi perhatian seorang demi seorang pada setiap murid. Tapi, pakar cadangkan sesuatu yang lebih power. Pengumpulan fleksibel ataupun flexible grouping. Kajian oleh John Hattie dalam Visible Learning pun tunjukkan benda yang sama. Impak yang tinggi dalam pembelajaran tu bukan datang daripada kita cuba layan semua orang satu-satu. Sebaliknya, ia datang daripada cara kita kumpulkan murid secara strategik dan kemudian bagi maklum balas yang betul-betul fokus. Tengok beza ni. Amalan pakar ialah kumpulan yang fleksibel. Maksudnya, kita bentuk kumpulan tu ikut keperluan semasa untuk tugasan tu je. Bukannya kita letak label kekal kumpulan pandai, kumpulan lemah sepanjang tahun. Kumpulan ni boleh berubah-ubah. Mungkin untuk 15 minit je pun dah cukup. Dan ini jawapan untuk isu tak cukup masa tadi. Daripada kita pening kepala nak bagi perhatian sikit-sikit kat semua kumpulan, amalan pakar ialah fokus betul-betul pada 1 atau 2 kumpulan kritikal je pada satu-satu masa. Ini jauh lebih berkesan, percayalah. Strategi nombor 3. Ini satu lagi perubahan cara fikir yang sangat membantu. Daripada kita pening nak ubah kandungan atau silibus, apa kata kita cuma bezakan tugasan yang diberi. Macam yang Fulan dan Queen cakap, dalam sistem yang ada banyak kekangan, contohnya silibus yang padat, kita bezakan tugasannya, bukan silibusnya. Jadi, kita boleh pastikan semua murid tetap belajar kandungan teras yang sama. Tak ada yang tertinggal. Nah, tengok contoh mudah ni. Katalah topik sama. Murid A mungkin tugasannya cuma isi jadual. Senang. Murid B pula kena jelaskan sebab dan akibat. Dan murid C, kita cabar sikit untuk buat inference atau aplikasi. Nampak tak? Kandungan sama, tapi kedalaman pemikiran tu yang berbeza. Strategi keempat, yang ni pun best. Model station atau putaran. Ini cara yang sangat bagus untuk kita curi masa berkualiti dengan kumpulan kecil tanpa perlu pecahkan satu kelas buat benda yang lain-lain.
Strukturnya boleh jadi mudah je. Contohnya, stesen 1, cikgu duduk dengan kumpulan sasaran. Stesen 2, murid buat kerja sendiri. Stesen 3, mereka buat aktiviti kolaboratif. Walaupun dalam 30 minit. Kalau dapat buat 2 stesen pun dah cukup bagus. Cikgu akan dapat masa yang sangat berharga dengan kumpulan kecil. Okey, kita ke strategi kelima, pendekatan terbeza proaktif atau preemptif. Kuncinya kat sini ialah rancang awal, jangan tunggu sampai kelam kabut dalam kelas baru nak bertindak. Dylan William, pakar pentaksiran, cakap pembezaan yang terbaik berlaku sebelum kelas bermula. Bukannya masa keadaan dah jadi huru-hara dalam kelas. Bila kita rancang awal, ia jimat masa dan kuranglah stres kita kan? Macam mana nak buat? Mudah je. Mungkin di akhir kelas sebelumnya, bagi satu soalan diagnostik ringkas. Dari situ, kita dah boleh agak siapa yang perlukan lebih sokongan dan siapa yang perlukan cabaran tambahan. Jadi, tugasan untuk mereka boleh kita sediakan siap-siap. Dan strategi terakhir, yang ni mungkin yang paling penting sekali untuk kesihatan mental kita sebagai guru. Sasarkan pendekatan terbeza yang cukup baik, bukannya yang sempurna. Ini bukan pasal kesempurnaan, tapi pasal kelestarian boleh buat secara berterusan. Andy Hargreaves ingatkan kita, dalam sistem yang dah sedia syarat ni, perubahan yang mampan yang kita boleh buat selalu adalah jauh lebih baik daripada perubahan ideal yang kita cuma mampu buat sekali-sekala. Ingat, konsistensi itu kunci. Jadi, mulakan dengan kecil. Sebab tu kita letak nombor 2 besar-besar kat sini. Maksudnya, apa? Mungkin esok, cikgu cuba buat 2 tahap soalan je. Atau bagi 2 jenis sokongan yang berbeza. Ataupun, fokus pada satu kumpulan sasaran je dalam kelas tu. Itu pun dah dikira sangat-sangat baik. Jadi, untuk kita simpulkan, perkara paling penting yang kita perlu ingat ialah kejayaan pendekatan terbeza ni bukan terletak pada betapa rumit atau cantiknya RPH kita. Tak, ia terletak pada ketepatan strategi yang kita pilih, kejelasan objektif kita dan yang paling utama, konsistensi dalam pelaksanaannya. Sebelum kita akhiri, saya tinggalkan satu soalan untuk cikgu-cikgu renungkan. Daripada 6 strategi yang kita bincangkan tadi, apakah satu sahaja langkah kecil yang cikgu rasa realistik untuk cuba di dalam kelas esok? Mulakan dengan satu langkah itu. Selamat